إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, selamat pagi Jumaat kepada kaum ibu dan kaum bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang senantiasa menghadiri kepada majlis. Nah, untuk kita memperbaiki, nah, untuk kita mari cek, mari peksa, nah, mutu kita dan kenderaan kita, kalau kita rajin cek, rajin peksa, membawa kepada mutu kita saat itu selamat. Nah, cek minyak tu, cek minyak ning, cek rata, cek angin, itu kan, maka membawa kepada mutu saat itu jadi sempurna lah. Dan kita pun tidak ada kegobar. Cuba mutu kita tak nak cek mana, haba-haba minyak injin kurang. Nah, minyak injin kurang bawa kepada belok-belok nak jadi rusak, jadi gapo. Juga kita sebagai manusia ni, nah, kena cek juga seminggu sekali, suku kurang. Hak nak molek cek semua, sebab mutu kita cek semua sedap weh. Cek angin semua, cek penama semua. Jadi kita nak buat kerja dengan mutu kita ni berasa puas hati. Ni khabar-khabar kita tengok apa, minyak kurang, tu serabut. Dia minyak kurang. Juga kita kena cek semua. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, pesaklah oleh kamu sebelum kamu dikena pesak. Nah, hari akhirat ni Allah Ta'ala pesak kita. Nah, Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata dalam satu hadis, kaki kita tak akab guwek, kaki kita tak boleh jakoh pergi ke mana. Bila? Selama mana kamu dikena soal dulu daripada 5 perkara. Yang tu nak soal kita dululah. Gapo yang pertama? Yang pertama, aku beri badai kepada sehat kepada kamu, mengguna kesihatan kamu terhadap aku ni ke mana. Nak soal belaka tu. Nah, tu hawi sehat kita bukan wi peri ni weh. Ya kira semula. Yang aku gagah kepada kamu, yang aku sehat kepada kamu, mengguna ke mana? Nah, yang keduanya Allah Ta'ala tanya tentang kekayaan.
Aku beri rezeki kepada kamu, kui kekayaan kepada kamu, mengguna kekayaan kamu terhadap aku ni setara mana. Yang tiga, aku beri ilmu kepada kamu, mengguna ilmu terhadap aku ni setara mana. Kamu ambil ilmu yang aku beri kepada kamu untuk cari ketentuan, ketenangan dunia saja kayak gini. Yang keempat, bagaimanakah yang mendapatkan rezeki? Memboleh rezeki kok mana? Mu usaha pasal mana? Usaha ke atas jalan haram ke kamu usaha kepada benda yang halal. Kira belaka. Yang akhir sekalinya mu belanja kok mana duit yang aku beri kepada kamu. Rezeki yang aku beri kepada kamu, mu guna kok mana ni ke? Kena. Semua ni ke kita kena jawab. Kalau kita tak jawab serabu, hak lain belana lagi akan jawab. Gapo weh? Oh ni khatamallahu apa ni? Yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari akhirat tu ke? Hari yang Allah Taala tutupkan akan mulut kita. Nah Tuhan kunci mulut. Wa tukallimuna aidihim, dan Allah Taala izin juga kepada tangan-tangan kita akan berkecek. So kata di akhirat lah tangan berkecek. Dunia ni pun tangan berkecek, tak ada beradu geti dah lah ni. Cuba tengok dunia sekarang, mulut dengan tangan mana berkecek banyak. Gapo berkecek banyak? Mu tangan lah. Itu ke? Cuba tengok dalam kombai tu, apa kemoh. Ada pihak suara-suara habuk, pakai ada kombai, pakai ada gapo. Berkecek dengan tangan. Lo ni dunia, akhirat tak kena berkecek dah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kamu pun berkecek. Hani mujo ni kita boleh doa mengaji hati doa gapo seolah kaki kita nanti jawab di hadapan walah kaki kita nak berjalan tempat maksiat pun banyak. Nah, apa itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat ni menghapus kejahatan yang kita buat dulu. Ni kita duduk ni, dah hapus kejahatan. Dah hapus kejahatan mana? Dah hapus kejahatan dalam keadaan kita duduk dalam maksiat dulu. Kita duduk lama mana maksiat hari tu. Kejahatan duduk dalam kebajikan yang dihapus ni. Ayo kan masa weru-weru masa muda-muda itu geduk tepak moyong bukan mai apa je. Geduk tepak goyang kulit, geduk tepak goyang gambar tak itu kan. Berapa je? Duduk dalam masjid, duduk mengaji ni kan. Gitulah hapus hok duduk dek nu dulu. Nah, ikutlah bayar ambil lah. Gapo lagi mata kita dia tengok benda kejahatan. Dosa dah tu. Maka ambil mata kita tengok Al-Quran, ambil mata kita tengok kitab, ambil mata kita tengok benda kebaikan. Diri tengok saya tu, kita hapus kejahatan, tengok jahat dulu. Nah, kita tengok jahat dulu. Nah, ikutlah bahabuan mana ke ikut ayat katanya di dalam kebaikan yang kita buat sekarang ni ke boleh dua pada kita. Yang pertama boleh kelapa pahala klik kita. Yang kedua untuk menghapuskan kejahatan yang mana kita berlaku buat dulu. Sebab itu kalau mata kita banyak tengok maksiat, kena ambil mata kita kena banyak tengok benda taat sebab nak hapus ni. Telinga kita banyak dengan maksiat, ambil telinga kita dengar benda kebaikan, gi hapus ni. Kaki kita suka berjalan tempat maksiat, ambil kaki kita berjalan tempat taat, gi dah hapus ni. Tu cara dia. Nah, cara untuk kita nak cabut dosa kita dengan kemudahan bagi kita. Habis tu dalam satu perkataan ulama dia kata kena, dia katanya pisah hapuslah kejahatan kamu dengan kamu sendiri, jangan widai Allah Taala hapus dosa kita. Takut kita tak nak sobat. Kalau kita dah boleh hapus ini, hapuslah. Kalau kita dah boleh beruh sendiri ni, beruhlah. Kenapa? Bime takut kita tak beruh, kita tak sapu, kita tak cuci, dia Allah Taala sanggup nak cuci pakai siap selalu. Wa emo Allah Taala cuci dengan sakit, dengan uzur. Wa emo Allah Taala cuci dengan susah, dengan wi susah kepada orang mukmin. Wi sakit kepada orang mukmin tu ke. Wi apa tu? Kafara. Kenapa? Kau wi sehat mu tak tobat.
Kau sihat, mu tak hapus dosa mu. Gini, aku nak hapus sendiri. Sebab apa? Allah Ta'ala yang kesia belah kita. Yang nyanyo kita. Mu ni tak tahan nak pergi tepuh dengan api. Mari, aku nak pergi tepuh dengan apa ni? Dengan sakit dulu. Sakit yang ada pada kita itulah hidup menyucikan akan kesalahan pada kita. Tapi hok takut sekali hok mana tahu lah, hok takut sekali. Hok takutnya kita maksiat, kita sehat, kita tak ada berasa kata kita berdosa. Hok ni hok serabut. Apa nak? Sani tak apa sakit. Oh, kawan sakit ni Allah Taala kifarat dosa kawan. Hok dosa kok kita sehat ni ya, tak ada berasa pun. Ni duk dengan sehat ngadega makan pun lalu tidur pun jenera kecing pun sedap berak pun sedap jalan pergi ikut mana. Hal ni kau tahu habis tu kau sehat ni cari jalan mari mengaji, cari jalan mari duduk dalam amalan kebaikan sebagai benda berkifarat dosa kepada kita dalam keadaan sehat. Kena nanti itu hari sakit kita, kena nanti kau tu. Ya. Baik, kita masuk dalam media kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Mak pada muka berapa mak weh? Muka 93 rana. Muka 93 dah. Allahu akbar. Nah, muka 93 di mana mak? Bila atas tu bawah 9. So 2 3 4 5 6 7 8 9. Baik, katanya dan apa tu? Dan laki-laki situ dah. Gapo? Nah. Kedua dan orang yang berkasih-kasih keduanya kerana Allah, kita nak, dan berhimpun kedua kerananya kerana Allah, dan bercerai kedua kerananya kerana Allah. Tenang. Apa ni weh yang kita nak bahas sekarang, yang kita nak mengaji sekarang, yang kita nak tazkirah sekarang, dia bersangkut paut dengan gapo? Jawab katanya bersangkut paut di atas janji ya Nabi, janji ya Allah. Ya Nabi kata di hari akhirat adalah hari yang panas. Jadi ke hari yang begitu panas. Panas di hari akhirat pula dah, panas yang tidak ada teduhan. Nah, nak cari teduh, so carilah malaikat teduh yang Allah Ta'ala buat persiapan. Maka satu gulung ni Allah Nabi cerita kata yang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada keteduhan ni ada 7 ni. Ada 7 ya. Sampai tu kita kena pisah masalah 7 ni. Mai hak manusia pun buat persiapan dulu. Gapo yang pertama kita mengaji dulu? Yang pertama ialah apa ni? Yang pertama ialah mereka itu raja yang adil. Jadi pemimpin yang bersifat dengan sifat keadil. Nah, kalau itu makna reti mudah-mudah gapo pemimpin yang bersifat dengan sifat keadilan? Jawab kata pemimpin yang rakyat suka, pemimpin yang rakyat gembira. Dia jadi pemimpin orang tupai seni. Dia jadi orang dapat kita ni tupai serenok, tupai ramah, tupai gembira, tupai bagi kita ni ketenangan jiwa. Tak ada berasa serabut, tak ada berasa gelah gesah. Itu dia panggil pemimpin yang adil. Nah, yang kedua, orang yang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada keteduhan ni. Siapa dia yang kedua? Jawab katanya mereka yang bergantung hati dengan segala masjid. Jadi hati dia ni duk nakak nanti nak semaya semata. Masuk waktu zuhur lagi weh. Masuk lagi waktu asar. Masuk lagi waktu maghrib. Hati dia duk takak semua kerana hati. Nampak tak? Ya kita ni ralik mobil zuhur bau kapal. Logor weh masa zuhur dah. Muka hati tak ada terletak langsung nak semaya. Tak gitu kan? Duk sakut dengan kerja semata. Kadang-kadang duk semaya pun duk sakut dengan kerja lagi.
Dengar hakik cepat-cepat ke nak kerja ni. Jadi duk semaya dah hati duk kono. Jadi semaya kita sekarang terkadang semaya wil palpah. Maya-maya apa kita pergi kerja. Maya-maya apa nasi ni. Semaya apa boleh lagi. Jadi semaya ni sebagaimana bukan tempat penting dah. Hak orang nak gapo orang nak. Makan-makan apa kita pergi semaya. Tidur-tidur apa bangun semaya. Gigi apa kita pergi semaya. Nak tu kita nyebalik tukar. Maya-maya okey sih apa sih. Maya sudah nak kira ni. Jadi kita ambil semaya tu sampai tu dah orang panggil ulama kata kita dunia ni sebagaimana Allah, akhirat ni tempat tujuan. Kita nak pergi ke akhirat, dunia ni Allah nak kita sapa di akhirat. Allah Ta'ala wi duit, wi sehat, wi kebun, wi gapo kita. Ini sebagaimana Allah yang untuk kita nak pergi di akhirat. Wa Allah wi mudah bagi kita. Sebab kita nak pergi bakok mutu kereta, kayu kereta api, kapal. Itu Allah, bukan nak tu nak bakok nu. Kita nak bakok. Tapi nak pergi bakar pergi berjalan kaki itu cari Allah nak mudah siapa juga ambil dunia Allah Ta'ala kita jadi Allah untuk kita sapa ke akhirat guna terosak Allah ni jadi kita getih. Nampak tak? Terosak kita jadi Allah untuk kita mendekat kita dengan Allah. Bukan ambil terosak wa Allah untuk nak main saja, untuk nak ramal, untuk nak serenok, untuk nak suhua, puja hawa nafsu saja tu bukan dah. Nah, habis itu panggil lelaki yang bergantung dengan masjid. Payah orang pelakon ni nak gantung geno muka tak kasih. Ya nak gantung ni dengan kasih sebab enggak terkasih kebun. Hati kita nak gantung. Maka nasi gaduh-gaduh muka nak gaduh kat kebun ni. Hati kita terikat dengan dia. Kita berasa dia ada dia selamat, dia ada dia berjaya. Tengok pak tanda diri dia lah ni. Buah dah lagi weh. Tak buah lagi dah. Tapi hati ramai belah-belah dah. Jadi kan? Baru duk tanda hati segar. Sampai tengok ulai Allah kita tak berada betul. Pagi perak tabak gidah lek malam tak kena kecek buh pelito pula tambah nah. Kenapa? Hati yang terikat. Aku ada benda ni ku berjaya. Tapi berapa orang dia ku semaya ku berjaya, dia ku semaya ku selamat. Tak ada letak di situ. Dia berasa kata maya itu. Terus maya lama apa tu lo ya maya tawak kebun pun ceng bergerak ya kata. Nampak ada? Kayak itu tengok. Habis. Kayak itu yang ketiga daripada gunungnya orang yang Allah Ta'ala cedek tempat teduh di hari akhir. Orang ni Allah Ta'ala cedek pakai umur ke dia. Sebab orang pergi ke Mekah ngaji dengan tak ada koseh. Nah, hidup di Wukuh di Mina, boleh duduk tempat panas semua, nak hidup rata tak leh. Itu kan? Orang buah nak hidup lebih bila hamak ke demo, demo cong siap dah tempat demo. Dek. Sabit tu kita pun kena buat lah, kena cong belah-belah tempat teduh di hari akhirat tu. Gapo untuk situ kita nak hidup yang pertama kita rasa tak ada gang dah, kita muka kita tak ada jadi pemimpin. Yang kedua rasa boleh kacau dah. Yang kedua tu mari tengok yang ketiga siapa dia yang tiga yang Allah Ta'ala cedek tempat teduh pada hari yang tidak ada keteduhan bagi dia. Jawab katanya dan dua orang mana yang berkasih-kasih keduanya kerana Allah dan berhibung keduanya kerananya Allah dan bercerai ia keduanya kerana Allah. Jadi semata-mata dia sayang, dia capo, dia bergaul, dia gapo ni ke semata-mata kerana Allah. Nak lari gapo? Nak lari daripada tujuan yang lain. Dia terkadang orang kita sayang orang tu kerana dia tu kaya. Kita sayang orang ni kerana dia ni lebih. Kata kita sayang dia tu kerana dia tu jangok. Kita sayang dengan orang ni kerana dia ni ada nisbah gapo terkadang. Tapi tak say, naknya semata kerana Allah. Aku sayang dia kerana apa? Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala berkenan. Nampak tak? Allah Ta'ala redha ni di atas kita pergaulan dengan dia. Lo ni dunia sekarang dunia pilih.
Nampak tak? Rajin semaya pun dia sesak kau dulu Nampak? Rajin mengaji pun dia sesak kedadek kau dulu Tapi malah semaya duk ngamuk siap semua tapi kaya. Beza nah. Rapik-rapak molek ngah ni kau kurang sikit. Kenapa? Ya buat bukan kerana Allah, ya kerana tujuan yang lain. Nah, sampai tu Imam Syafi'i kata, jangan bila kawan kamu masa kamu duduk dalam kesenangan. Kau kita senang orang pakat mari cari kita. Jangan gaduh kamu bila kata sayang kamu. Kau dulu. Lepas tu kita kena bila sayang kita masa mana? Masa dalam keadaan susah. Berapa orang yang mari duduk sekali dengan itulah sayang kamu sejati. Terah tengok kita sekarang. Kita tengok kita sekarang. Kita sekarang kok kita ada belakang ni supaya bunga Allah dia bunga molek kok madu pun mari ada beradu reti. Nah, apa dah hak tu siapa satu. Nak gapo nak semata-mata kerana Allah. Sayang dia kan nak heret dia masuk dalam gulungan kebaikan. Geno berduk sayang mamak dia sesak dadak kalau sayang dia nanya dia boleh dia semaya, tak ada daya dia boleh mengaji. Anak kerana tu. Bercerai pun kerana Allah. Bukan kata bercerai dia tak sayang dia kerana dia sesak, kerana dia gapat dak. Cerai ni ke adalah kerana Allah, kerana dia buat benda tak molek kena. Tak sayang dia kerana dia lagi dia duk buat maksiat, kerana kita tak sayang dia buku tu. Lah ni dia, kita tak sayang dia buku dia sesak. Kata ke buku dia ada buku dia ada tu, buku dia ada ni. Hak nak cari kerana Allah Taala ni oh ni payah sungguh. Nah, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang buta lagi Nabi kita buat kira. Pak kita temu orang buta kita buat kira dah mak. Tak ada dah. Nabi temu orang buta seorang Yahudi. Nah, assalamualaikum. Lagi ke mana tanya Tok Chet. Ya buta tanya Tok Chet. Lagi ke mana Chet ni? Oh, aku nak lari orang nama Muhammad. Sedekah hok masuk tanya Nabi kita dah. Aku dah lari kepada orang nama Muhammad. Hei, kalau mu temu dengan Muhammad mu lari wijau nah. Kenapa? Ya dok faham. Kita dah semua Uzza wal Lata lah mari dia semua Allah cari di mana? Tapi Nabi kata dah. Suak nasi tak ada berada reti. Pagi-pagi ambil roti pergi suak, pagi-pagi ambil roti pergi suak. Suak siapa dia? Orang buta, bukan orang Islam, orang Yahudi. Suak juga. Lama-kelamaan ada pada tu. Tak lama Nabi kita wafat. Nabi kita wafat, Abu Bakar ni masuk tanya Siti Aisyah. Abu Bakar masuk tanya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, amal apa lagi Rasulullah buat ya aku tak ada boleh buat lagi. Amal apa cuba royak asal lagi. Takut ada tinggal-tinggal lagi. Semaya ku semaya dah. Perai ku perai dah. Buat tu buat ni kuat belakang dah. Ada ke tak lagi satu amal ikutlah yang aku tak ada buat lagi. Aisyah kata ada. Nah setiap pagi gelak-gelak lagi dah. Nah, amo tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni beli mik roti ke pinggir mana tak tahu. Gi wik pia tak tahu. Abu Bakar cek mari buat apa cari jalan. Nak boleh buat seperti Rasulullah buat kata. Ambil roti, ambil gapo gila weh. Gi temu seorang orang Yahudi mata buta duk sore le bilik. Abu Bakar sapa assalamualaikum. Hawe mari dah geno hanya hari ada mari. Mugo ya dak pihak kata Nabi, walah Nabi wafat dah. Abu Bakar pun pihak kata Nabi berani mai suak roti orang ni. Abu Bakar suak lah weh. Ambil roti serang suak lah mula pak ludah kalau pouf. Geno. Geno suak tak supa dulu ya kata. Dulu orang suat aku ni ke, ya kunyak lu le mulut wiroti tu lembek. Mu mari kerah-kerah hari ni aku nak suat lah mana? Aku nak telai lah mana? Nah, adakah dia tu duduk mana? Dia tak ada mari. Tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata, ada suat ada engkau tu ke sudah kembali ke rahmatillah. Ya mati dah Allah. Ya nama gapo? Ya nama gapo? Sebab Nabi tak ada goyak kata ya Muhammad. Sebab orang ni dia tahu benci kepada orang nama Muhammad.
Abu Bakar tu goyak. Hok dah mari suakmu teke. Itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hok mu beci, hok mu tak berkenal, hok mu gapo tu lah. Barulah Yahudi tu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. No ya kata kerana Allah, tak kira di mana apa. Kita ni kira jihad. Nah, dah jihad ada ku rapat, dah jihad tak ada ku sengih ke situ. Ha tu nak ayat kata kita. Habis. So situ. Sudah situ nah. Dan seorang laki-laki lagi pula. Nah, orang yang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada keteduhan ni. Siapa dia lagi? Jawab katanya, dan seorang laki-laki. Masuk belakang ni tino ngajatih. Walaupun Zuhir mateh dia nampak orang jatuh sekalipun. Nah, masuk belakang juga orang tino sekalipun. Laki-laki perempuan mana? Nah, yang diseru akan dia oleh seorang perempuan yang mempunyai kelebihan dan keelokan. Jadi ada kita pergi kepada orang jatuh. Kita orang jatuh ni. Nyogi ada orang tino nisbah lebih kelebih. Orang tino kaya kayak gini. Ada orang tino seorang kaya lah. Lepas tu dia apa? Dia seru kita, dia panggil kita. Panggil kita pergi kat mana weh? Panggil kita pergi buat benda kejahatan, pergi berzina, pergi gapo ke ikut lah dah. Nya ajak kita. Orang tino hok jangan, orang tino hok lebih tu. Yang kedua pulanya, dan keelokan. Kadang-kadang orang tino ni tahu tak janguk tapi kaya lah. Tu tak ada janguk lah tapi kaya. Ai nyegi kita ni pun duk ingat ke harta dia tu. Tak itu kan? Yang keduanya tak ada kaya tapi elok. Oh ngajanguk lah, ngacomel lah, hidung jadi hidung. Nah, hok kita ni bertukar. Hidung ke pipi tak tahu duk sekali. Nah, tapi budak tino ni ngacomel lah, ngajanguk kok lekat kita kata. Lepas tu dia seru kita tu, dia kata lah, ya tebek, kita pergi jalan. Kita pergi tidur kok risak-risak. Allah ni ya risak banyak. Oh, sampai Allah ni senang. Tak nak buat rumah ramah. Oh, dah. Pakai sewa risak saya lali. Nak geduk ke tepi patah apa boleh. Nak geduk tepi hutan apa. Nak geduk lepas benar apa tak apa. Risak nak tepat. Allah ni. Pak tak weh zina ni banyak geno. Kenapa? Tempat cedek untuk nak karuk, nak jahat tu banyak dah. Oh. Tak ada kan? Tempat ni jadi banyak dah. Oh, ikut nak wagi, ikut lagi ke mana? Lah gila. Habis tu zina akhir zaman jadi mudah. Kenapa? Tempat zina cedek weh siap dah. Pergi lagi ke mana apa? Ha. Nampak tak? Maka orang tino hok elok, hok jangan dia ajak kita. Kita pergi tidur di situ, kita pergi berehat sini misalnya. Tapi orang jantan ni dia kata geno, orang tino tu ajak dia. Dia kata geno, maka berkata ia lelaki tu. Dia kata geno, oh bahwasanya aku takut akan Allah. Oh nak cari di mana tak tahu lama weh. Yo ni ada kita ni berkali. Nah, ammo ni ayat betul, ammo tahrak kita ni. Nah, huduh jak tu boleh kaca-kaca takut kepada Allah. Hak gigi jongai sepengameku mari dak ajak kita kita pergi jalan maaf dewe takut ke Allah Taala. Wasa boleh kata. Apa tak? Ma cuci, ma comel ngan lebih ngan jangok ngan putih kena ngan sepek kita ni kawan nak ok boleh kedau. Hai kita bahasa nak ok boleh kedau. Oh, payahlah dunia sekarang. Sampai tu email kejap, email teguh. Haning. Ni ujian. Nah, pak orang dunia sekarang nak cari huduh payah bertemu nah. Jangok belaka. Kalau gemuk dia pandai jangok cara gemuk dia. Dia tu kan, cuba tengok orang gemuk lah ni. Jangoknya buat muka, buat hidung jadi narak, jadi mata. Dalanya je buat dia. Nah, walau tubuh tu sepuluh lagi. Tak apa. Jangok. Orang lah ni yang penting di jangok. Kira-kira di jangok muka ya. Halah. Apa tu orang kita sekarang dia mabuk. Dia mabuk. Mabuk kan? Mabuk dengan jangok. Halah. Hei, saudara umat lah. Budak tu tak reti wak nama tak apa. Muka dah gila ke mabuk jangok ni. Ha ni.
Dah ni, lepas cuba tengok orang dunia akhir zaman ni. Oh, terlagi tengok letter rosak. Ada dah huduh letter rosak. Ada dah weh. Ada kedak ni. Pergi tengok letter telefon ni. Hak huduh ada kedak. Tak ada. Hak licin belakang dalam kita sekarang. Itu ke? Ngah comel, ngah lawak, ngah jangok, ngah. Oh, patak weh keboh kan. No. Kita orang email kurang ni. Oh, sampai tu hak ada bining lari di bining jong ni. Hak ada tu laki lari di telang. Mana? Hak jatuh pun jangan. Hak jatuh hak dah terosak ni pun comel lah, ngalawa lah, ngacukul lekat. Hengo ya tengok tu laki ya di rumah pak. Nampak hebat. Nampak tahu. Mungkin dia dah gila hak lah ni ya. Hak lain ni dia boleh berjangok, dia boleh buat nak buat nak buat mulut merah, nak buat hidung macam, nak nampak putih. Lain ni dia boleh buat. Perak ya paling tengok ke abel dia ke Allah ya kecup. Nah, ya kering. Ha ni yang nak jadi. Nah, membuat kepada kita saling pakai pengaruh. Sampai tu orang ni, orang pesen ni. Malah mana? Kita pergi berjalan. Orang mana tu? Orang jangok, orang comel, orang lawak, orang kaya, orang ada kelebihan. Mari ajak kita. Datang-datang kita katakan, maaf dek. Kena? Oh, ini ittaqullah. Maaf dek, abang takut ke Allah Ta'ala. Wasa boleh jawab tak weh? Nah, berasa boleh jawab kan. Dok pergi kata betul ni kan. Apa benar ni bukan boleh jumpa semua. Lekro'e lagi ada sebut kan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarah. Zuyyina linnas, diperhiasikan bagi manusia ni kan. Bisyahwat dengan keinginan linnisa orang betina. Oh ya di awal. Itu kan. Oh rebah dengan betina so ni rebah tungai lah. Tak gagah sungguh, tak kuat sungguh, tak menehel sungguh pai. Nah, kerusak ke kita. Habis. Tu. Bukan main weh. Hang nak boleh duduk tempat teduh ni bukan biasa nah. Ni kena sapa setara ni bagi dia tu. Habis kat tu. Lagi pulaknya, siapa dia lagi weh? Hak boleh duduk tempat teduh. Pada hari yang tidak ada teduh di siapa dia? Dan seorang yang bersedekah ia dengan satu sedekah, maka disembunyinya akan dia hingga tiada mengetahui oleh tangan kirinya akan barang jadi nafkah oleh kanannya. Yani orang sedekah dalam keadaan sembunyi. Tusuk sedekah dia. Nah, susuk. Orang tak ada dia tahu kata dia beri. Orang tak ada siapa dia nyata kata dia beri. Ya wi dalam kenapa? Ya nak kepada keredaan Allah. Ya tidak nak kepada keredaan kita manusia dah. Oh kita lah ni kalau sedekah kena tulis nama. Kena nama kawan tak ada tu. Kalau wijay pun kena tulis nama je dia. Kalau buat krisi di belakang kena tulis nama di belakang. Naik Abdullah Soso Pak Percatipan. Tak boleh. Orang ni tak ya susuk. Cuma boleh dia tak mahu. Orang tahu kata dia beri. Susuk patara tu. Orang ni pas dunia sekarang ni kita boleh bertemu dah weh. Orang pesen dunia dok mikir juga masa dulu. Sedekah dengan tangan kanan dalam keadaan tangan kiri tak tahu. Yang ni sedekah kita orang tak nampak. Orang dekat pada kita pun dia tak nampak kata kita sedekah. Pada mikir dululah dok mikir pakala kita bawa duit pergi kerak di masjid. Kita bawa tuai ada tak di gelanya nampak kita buat pergi. Dia mikir juga. Nah, tapi sekat timur telefon ni baru nyata. Ni sekat timur telefon ni dok buka kerak situ amalah kan duk kerak dia nu. Kerak wah masjid, kerak tadika, kerak gapo dia. Kecek sejak 2 jennya boleh 40,000, nya boleh 50,000. Pia hok dak beri, dak pia tahu saya apa. Orang hodok masuk duit ni dalam penama ni dia. Tak ada siapa dah hantar nama kat mak kata bapa oleh na, bapa gitu gini. Tak ada. Ambo tak tahu. Kadang-kadang pergi nak kita kerak duk mikir, nak boleh apa kok ni ke demon ni. Duk mikir, pergi kerak mana orang sial nak boleh banyak mana. Hujan pun lebat. Kerak pun murah. Sial lah.
Tapi dia Allah dengan izin ni Allah Ta'ala kecek-kecek sejar 2 jar masuk 50,000 misalnya, masuk 50,000 dia morning Allah Ta'alanya capak mereka, capak berasa nak beri sikit-sikit sorang, sikit-sikit sorang, tapi nak tanya yang demo dah Allah masuk pia tahu rati, pia tahu rati, pia nampak rati, tak nampak. Ni nak ayat katanya amalan ni yang kita boleh buat sekarang. Gapo? Sedekah dengan tangan kanan dalam keadaan sedekah dengan tangan kanan dalam keadaan orang dekat rapik-rapat lo ni bini sedekah tak laki tak tahu. Itu kan? Muka sama-sama ada terosak belakang. Abah-abah bini nak main terosak apa? Pium. Tak laki tak tahu lah. Tok laki dekat dengan dia. Kadang-kadang tok laki dia sedekah, bini tak tahu juga. Tak pernah dah sekali tapi total pong lagi. Alhamdulillah, ini satu amalan. Buat apa tu buat gini wik kita ni weh. Nak wik kita boleh duduk tempat terdedah pada hari yang tidak ada tu dah. Cuba tak ada letter rosak. Boh kata. Dan letter rosak ada buat pesan ni, tak ada sedekah pesan ni. Kerana naik kereta yang berarak uak naik ke betul. Kawal 100, kawal 100 tahulah kau tak kereta muka kita Allah. Nampak dah? Oh, Allah Ta'ala bagi kemudahan. Buat apa ni? Buat apa tu buat mudah kita? Kecap bahasa kapal. Geno Allah Ta'ala wi mudah kita supaya nak kita mudah masuk syurga dia. Tak mau jadi payah. Mu jadi mudah-mudah. Nak kita mudah masuk syurga dia. Tak mau rasa kata masuk syurga ni payah. Semaya kita, semaya jemaah ni bukan hati masjid, maya di rumah masjid juga. Gapo? Semaya jemaah dengan isteri kita, dengan anak kita, jemaah juga. Bukan hati kata mesti kena maya masjid pada. Tapi nak ayat tu, maya dah di rumah dengan bini, dak juga. Masjid pun tak mari jemaah, dengan bini di rumah pun tak ada jemaah juga kita. Apa nak jalan laba mana kita? Tak ada jalan laba. Allah Ta'ala buka jalan pintu mudah dah wik kita. Deh, mengaji sekarang mudah lebih pada mana? Nak mengaji di baba mana? Nak mengaji di tok guru mana? Nak mengaji di ustaz mana? Buka ada telefon, boleh mengaji selalu dah. Dulu deh, kau masa tak ada timur telefon ni ke? Duk kenal ya, baba Espanya, rupa be saya mana tak tahu dah. Hai. Kadang-kadang mari tasawur oleh otak berkali panjang berkali. Ya mikir. Tak itu ke? Mikir panjang berkali. Oh, sekat imo telefon boleh mengaji anak pria. Nak kita ngapi mana? Masa mana? Apa Allah Ta'ala mudah kepada kita supaya nak kita mudah masuk syurga dia. Tak mau jadi payah. Maksiat payah kalau kira mari. Maksiat ni payah pada ibadat lagi. Tapi pakak buat. Boleh makan dah ketau, kena beli. Tak ada, kena kita gebuh. Oh banyak bahasa. Kena pergi cari benda lain capur. Gebuh pula kena gebuh lah hutan, kena jual dengan menusuk. Bakat beli situ. Ainyuh halawan lah. Tak ada pihak nak makan pasal kabuk. Kau boleh? Cuba tengok ada lego. Lama ada lego. Lama ada. Jalan nak masuk gok mudah kan payah. Kalau nak masuk lego payah kan mudah. Payah. Nak boleh masuk gok bukan mudah-mudah lagi mau pelopak. Itu masuk gok tak tahu weh. Ya kena kita buat kedi buat salah dulu. Payah. Tapi telah tengok banyak legok ke banyak sejai. Pitu nak masuk gok tu pada pitu dapat lagi, pitu belakang lagi, pitu selok luar lagi, pitu selok dalam lagi. Penuh bakat ada legok. Pitu masjid ada selok dah. Buka pak bucu, lek ni pun buka, lek ni pun buka, lek belakang nak tujuh tap rabung pun boleh. Apa itu? Boleh. Kenapa? Oh, Tuhan kata aku mudah kepala mu dia cari payah. Dok cara we jadi payah. Apa tak? Tengok orang sia. Orang sia lah nyanyi sekali. Orang sia. Kenapa tak? Dia jadi tok ca. Nak bini pun tak ada. Tak susah kayak gitu. Kalau buat hukum itu nyanyi orang jadi tok apa tak boleh bini. Boleh ramah sungguh. Orang jadi tok email pakai tak boleh bini. Tak ada sungguh. Tapi kita lah jadi penampau. Bini mu nak bini lah. Wi kemudahan kamu lah. Buka ke nak puas hati. Tapi jangan apa? Jangan karut. Jangan berzina. Jangan kita buat pelat-pelat. Lah mu nak anak-anak kamu lagi. Nikah mek. Apa tu? Bagi mudah. Tapi duk jadi berasa payah situlah kita. Maksiat ni bahasa mudah. Lek maksiat habis duit pun tak apa. Ribu-ribu tak apa maksiat. Bahasa mudah. Tapi bak ibadat tak ada habis duit sekopok. Main ngaji ku tak duit dah ni.
Betul tak TV itu tu? Orang nak masuk mengaji kena bayar 40 kod nah. Masuk mengaji kena bayar 80 kod nah. Tak ada peri-peri. Tak ada lagi. Lagi tengok royal kod Big C kod penama nak bayar duit penuh. Dia pakai Allah tekak gila. Napa dah? Tak ada Allah orang manusia dia pesel tu. Dia pesel apa hak tu helage ni dia wasa sedak. Deh, walah Allah Taala lagi je. Nah, ulama buat kaedah. Apa saja yang Allah Ta'ala larang, tu dalam tu ada kebenaran. Ingat sudah. Halalah kita nampak, tak nampak sekalipun. Benda hak tu larang, dalam tu ada bahaya. Dan apa saja yang Allah Ta'ala suruh, dalam tu ada kejayaan. Berjaya yang dalam tu. Walaupun kita tak nampak. Allah Ta'ala suruh semaya tu dalam semaya tu ada berjaya. Allah Ta'ala suruh kita sedekah. Dalam sedekah tu ada berjaya apa? Walaupun zohir nampak habis sekalipun. Zohir nampak habis. Kaedah mudah-mudah. Supaya rai nak masuk. Rai nak masuk kita. Dengan tidur ke dengan hunggah. Mak? Rai nak masuk kita ni. Dengan tidur ke dengan hunggah. Ya kena hunggah. Ya kena hunggah. Nak masuk gang kena hunggah. Juga nak Allah Ta'ala tambah kita kena waktu baik. Baru Allah Ta'ala tambah. Terus nak ke gang so hunggah. Dah tidur gelap. Kena mak tak hunggah langsung. Nak masuk gang sikit. Terus. Tak masuk gang. Kalau ada. Ambil nak masuk gang kena tu baik. Juga nak keberkatan. Nak kepada kejayaan. Kena perhabis. Perhabis gang lah. Perhabis duit lah. Perhabis harta lah. Baru dia tukar masuk sekali kepada kita. Hikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Apa dah nak? Habis. Jatuh. So situ. Lagi pula orang boleh duduk tempat teduh. Pada hari yang tidak ada teduh. Ni dia goyak ke akhirat ni. Dunia ni pada panas tahun ni posak habis gamuk dah kita. Tak itu ke? Awak gelap hujan nak hujan dah. Panas tu ke? Allah, seka mulut supaya bodoh lah dia punya gitu. Masa kipas angin dah potak jadi. Panas. Ni panas dunia setahun ni. Cuba kita terbayar tengok. Katanya nak panas di akhirat ni walah mana. Setahun mana dek ni. Matahari dengan kita ni sekatan sedekah. Akhirnya ni berapa ratus kilometer dengan matahari ni. Kita tak nak sedar dah kita. Dek no gak rapat cik dengan kita. Habis tu Nabi kata ada peluh dekat betih, ada peluh dekat telinga, ada peluh tu kunyung duk le peluh orang ni. Tu menunjuk apa? Menunjuk kata kepanasan. Panasnya begitu panas sangat. Habis tu Nabi goyak bela-bela ni kan apa ni? Karena suruh kita buat persiapan, suruh kita buat cedeng ni. Napa dah kuat cedek gak dulu. Dagi dia ni ya bukan tempat cedek ad-dunya darul amal. Dunia negeri kerja. Wal akhiratu dari akhirat ni ke darul jaza, negeri balah. Bukan gidek nu nak kerja. Nak kerja sini nanti balah dia nu. Napa dah? Tak kita nanti nak fikir lagi buat dia nu kan. Tak apa gidek akhirat aku nak zikir. Gidek akhirat aku nak semaya. Ya bukan tempat dia. Nak pun tak leh dah dia nu. Ya sini ya tempat media dia. Habis kata. Lagi nak habis 7 gulungan gini ni. Siapa dia lagi yang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada keteduhan? Jawab. Dan seorang yang menyebutkan Allah. Jadi orang yang dah sebut nama Allah, dah mengingati Allah, tak kira mengingati dengan mulut, dia mengingati dengan hati. Dia mengingat kepada Allah. Dalam dia menyebut nama Allah tu kan. Hal keadaannya seorang diri seorang. Duk bilik seorang diri tengah-tengah malam. Duk seorang bucu sejik cara dia. Bucu rumah. Bucu apa dia? Duk zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Buh kata. Tapi dalam dia sebut nama Allah Ta'ala tu, dalam keadaan tu jadi kan? No way. Maka mengalir maka mengalir air dua matanya. Nya tubik air mata. Nyamai berasa belah, nyamai berasa sesak ke kan? Nyamai berasa sesak nya mengalir air mata. Orang ni ke Allah Ta'ala cedekkan akan tempat teduh pada hari yang tidak ada keteduhan. Orang pesan ni
Dulu ni orang pergi Mekah ni dia mengalir air mata. Amo ingat masa amah gitu. Dia masa gitu tu terosak tu ada dah tapi dia tak ada boom lagi. Allah gitu teriak lah dapat Kaabah, tak ada teriak buku dosa dak dia ingat kat anak. Masa tu gi sampai Kaabah dia ingat kat anak lah, siaplah tubuh amal tu mengalir tak kita berfikir itu ya Allah mu kena kira amal ni ya Allah, walau buku anak sekalipun awak kena teriak juga. Apa dah? Tapi dunia sekarang ni orang kurang teriak. Gi dapat Kaabah pun tak teriak dah. Hendak teriak nama ya siap dia tahu belakang dah di rumah balah mana. Dulu apa kita teriak? Muka kita dak fikir sore anakku demi apa? Hai muka tak tahu ke? Kata anak kita di rumah pasal mana mari mikir anakku demi apa ni? Anakku gitu kena ni mengalir air mata. Tapi lah ni tak teriak. Muka tu somu. Tak ada apa-apa tu. Belai-belai tawah pun duk tu lagi kata-kata. Sudah padu apa tu? Hai, mana dek Yahya dek mana? Ni duk makan ni pukul rumah apa pukul duk main kereta, main apa. Jadi anak tak ada apa. Segar, bos segar pak kata pak pan tak apa dah galak selalu muka tahu dah. Tak itu kan? Kita dulu ni gak giwa ya Allah. Muka nak khoya sore. Anakku halu demai apa tu kan gerak bismillah ya Allah tak air mata dosa tak ingat lagi tak apa YouTube air mata ya dulu YouTube dulu ya pas tak apa kau kira tu pala ni mana orang teriak pakak gitu dapat Kaabah pakak gitu pakak duk ramai ya pakak suka senak ya assalamualaikum ya pakak ramai kenapa ketana kesedaran jiwa ni habis. Ada. Kenapa dah? Karena kita teriak mana lah ni. Lah ni nak teriak balah mana? Masa teriak tak ada nak. Masa duk dengan telefon nak teriak padahal ni telefon ya tupik dah tak molek. Hai? Ya tupik hok galak, hok nakal, hok suka, hok ramai, hok senang, hok nawi kita suka semua. Jangan lama-lama sekali tupik hok kita teriak. Mana hok tupik kita teriak nu dia mempukul Palestin nu. Hok nama nu. Jadi ke anak kena bom tiaknya hanya mari sta. Tapi bah kalau kita tengok fak kita sekarang hendak main terosak ni ke ada buku apa? Suka wak naik motor jatuh lah parit duit kita pakai duk suka. Apa dah? Hatu nak mengalir air mata ni. Bukan mudah ni. Nah, betul setengah daripada tanah orang hati kerah. Tanah orang kita hati kerah gapo weh? Lama daripada mengalir air mata. Tak bisa teriak lagi lah kita ni. Tak ada ke? Tak ada teriak. Dua dosa dah kita pun tak teriak lagi di atas dosa kita berlaku buat. Tu nah. Habis kata tu mengalir air mata. Selagi cukup. Itulah 7 golongan tu Allah Taala bagi ke dia gapo? Boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada keteduhan. Manakah 7 golongan ni? Pak kita soal, kita wasa dalam medan mana? Kita dalam raja yang adil ke? Kita dalam lelaki yang bergantung dengan masjid ke? Kita orang yang bersaikan Allah Taala ke? Kita orang dikena suruh orang para puak kita tosir ke kena? Kita masuk dalam golongan orang sedekah ke? Atau kita masuk dalam golongan orang yang zikrullah dalam keadaan mengalirkan akan air mata. Bukan mudah tu. Nah, apa itu? Bagi orang yang boleh berzikir nama Allah dalam keadaan berzikir air mata duk mengalir, orang yang buta. Orang tu berjaya. Tapi nama goyak kau orang lah. Nama kita main goyak kau orang tu. Malah kawan teriak lah. Kok mana kawan malah? Zikir tu air mata tak. Kita goyak apa tu dia. Apa orang nak main goyak kau orang. Jadi nak goyak tu apa yang buku goyak tu lah kita ni. Habis kata. Itu adalah garis kita nah. Cukup situ. Gi sikit lagi kata dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi, Nabi katanya bermula ahli syurga itu 3. Nak kena kata ahli syurga ni tengok 3 perkara. Mana percemeh di atas dunia lagi dah. Mu nak kenal kata orang ni ahli syurga ke ahli neraka, perhati tengok 3 perkara ni ada. Kita lagi perhati kau orang kan? Kau dulu klik perhati atas kita. 3 perkara ni ada ke tak lagi di kita. Mudah sekali. Habis tu mengaji hak mudah sekali, mengaji untuk beki kita. Mudah mengaji nak beki kita. Ya itu kan?
Ngaji hak payah sekali, ngaji untuk nak beki orang ni payah selalu. Mungkin nak gadah nak beki orang. Napa tak? Dah nak sipek orang demo tu dah. Ngaji penting sekali. Jangan tengok ke aib kita. Mari tengok weh. 3 perkara Nabi kata ahli syurga ni ada kena lagi weh pada kita. Nabi kata, katanya bermula ahli syurga itu 3. Mana 3? Kau 1 ialah orang yang mempunyai kekerasan yang adil, yang ditaufik akan dia. Ni orang jadi pemimpin. Ya keras sungguh. Ya kegas sungguh. Nah, ya pendiri yang kejak sungguh. Tapi dia buat ni dengan keadilan, bukan dengan puja hawa nafsu dia. Bukan dengan puja hawa nafsu dia ni. Bahkan keadilan. Dia letak kod dah. Unid dah pasal ni. Tu. Nah, walaupun anak dia sendiri pun dia buat. Tengok Sayyidina Umar. Pergi godek anak dia berzina. Dia godek sendiri. Anak dia. Anak dia pergi berlaku berzina. Okay? Mari dia menyaku. Nah, maka Umar kata aku godek sendiri. Mari kena godek sendiri. Bukan kata buat anak dia orang lain godek. Buat anak orang dia godek. Dan anak dia sendiri pun dia godek juga. Lepas tu godeh ni godeh hingga sampai kepada mati. Mati dah. Tu nak kekerasan ada dia patang tu tak kira. Pak kalau kita dia anak kita anulung lalu lah. Dia kita, dia orang, dia anak orang buat salah, dia orang lain buat salah. Onyo hatanya tumuknya gapo tak ada berada reti. Bagi kena tak anak kita setia mula. Ya gitu, ada headphone selalu. Ni hak bahagia kita. Nah, yang kedua, bagi orang ahli syurga ni, siapa dia lagi? Dan orang yang banyak kasihan, dan orang yang banyak kasihan yang nipis hati kepada mempunyai qarabah. Ini orang suka nak berkawan semua dengan orang. Orang yang hati suka nak berdamai, orang yang hati suka nak memperbaiki. Heran tak suka apa? Tak suka balah. Reti kata fok pasal bahai balah ngak orang dole kapung, bahai balah ngak adik-beradik, bahai balah ngak keluarga. Salah satu daripada tanda ahli ni aku. Salah kata gitu. Kenapa? Reti di mafhum dek. Mafhum dek apa? Orang salah satu daripada ahli syurga, orang suka apa? Yani orang yang banyak kasihan yang nipis hatinya kepada mempunyai qarabah. Gapo weh? Allah kasih saya kepada kaum qarabah dia. Orang happy-happy dengan dia. Tak kira orang tu adik-beradik dia ke orang dia kenal ke. Dia kasih saya. Pada dunia sekarang ni, dunia sifat kasih saya ya kau habis. Dunia sekarang ni sifat kasih saya kau habis. So kata kita dengan orang lain, adik-beradik, adik dengan kakak lagi kasih saya tak ada lah ni. Kakak suku, adik suku lah ni. Duk cara-cara suku. Adik lagi cari cara habuan dia. Kakak ada kelung dia. Ya bukan duk kelung sekali lah. Nah, kakak dengan adik duk rumah saya tak berkecek. Orang suku sakak. Loni habis kesian belah kasih saya. Loni nak buat gapo terkadang ambil orang keluarga mai bersorak. Kena ambil orang luar pada keluarga mai bersorak lah ni. Sebab apa? Lah keluarga tak masalah habis dah. Pecah cang habis. Salah nak buat puluk sikit kena ambil orang luar mai berkira. Muat daging dah. Dan dia beradik dah. Tapi tak boleh tolong gapo. Yang apa? Punah rekang habis. Ketanya bala pecah regel dia habis. Di dunia sekarang sifat kasih sayang ya kau kurang ya kau tak ada. Ngapa nak? Kenapa masing-masing? Zaman dulu amo terjalan kan. Amo jalan ambil di Telube, siapa di klub, siapa di Papua terjalan. Banyak selah. Kita tengok selah. Selah zaman dulu Gi sikit selah. Gi sikit selah. Gi sikit selah. Selah. Tapi selah tu kering kotak tak ada piada. Tak selah tu jadi kering. Tak ada piada. Utuh kata setengah selah. Nah. Kenapa? Karena orang kita sekarang tak ada piada nak duduk sampai situ. Orang masing-masing. Apa selah dulu laku? Kenapa? Dulu kita susah nak kata nama. Wak selah tu untuk nanti kita nama ke nak pergi lubang duduk sini. Fak lubang nak pergi klubi duduk sini. Wak buku tu. Lah ni weh. Masing-masing siapa dia ratik dalam kapal mutu tak ada.
Amo ingat di telah hela dulu ni ke. Fak mutu name ni deh. Supo dengan ibu nama dah penuh. Fak mutu name. Kita tunggu kereta 04 pro yang lari lalu. Ada nak mutu. Kau dulu aku tak nak kelik lagi. Nak suruh naik dulu. Mutu name. Lah ni lagi cari mana mutu name adalah ni. Ada tak? Hatak we mutu name ada kena ya tu kereta api ya to siap dah di rumah. Berat nak siapa di jalan ni mek di haknya suruh di kabur kan. Ya tu dah. Tahu kalau apa siapa muai mek dah. Mutu name ni ada apa nama lagi dah. Terang dulu nak topo tali nak apa tali klik siapa pak dah siap lah jadi main nambah getas tak tak kena ada Rasulullah. Kenapa? Nafsi mumukuku nak pergi makan pulak tempat tulah lagi suku-suku kalau kata lebih pelana bukan kata nak kata kalau masa pergi kata nak kata kalau kita pergi amal-amal dah nak pergi sore dia tak ada kata hidup berderak berapa. Kenapa? Sifat serasa saya kau habis. Lah ni apa? Nafsi. So kata orang lain, lah ni tok laki dengan bini lagi dalam rumah tak kecek. So kata lagi kecek dengan orang lain. Itu kan? Dalam rumah lah ni kan, tok laki duk bucun tu terosak darah dia. Bini duk terosak bucun ni seorang dia. Tak kecek. Kadang-kadang kecek juga, kecek melalui terosak. Ada ke? Pingwei lapan nasi misal king kau dia pun tiam leo nah pakak tak kacau habis dia panggil gapo sifat mesra kasih saya ya kau tak ada ya kau kuge habis kata nah pas dapat ngaji pula supaya tu juga dapat ngaji lah ni dapat ngaji tak ada kata rapat dengan guru lah mengaji. Jadi kan tak ada sifat talaki. Zaman dulu kita nak lawat tu guru pun tak boleh mengaji dekat dia kan. Nak kata apa ni Allah ni mengaji dah terosak pasal nak kata apa ikut dia. Tak kira babo karing tamadam nah babo lain lagi dia mogomo dah. Lapi ammo ni biasa aiba ai nama dah semua gitu. Samba kota ammo ni biasa ya kita tahu dah kata kita ben ni tapi no ya kata radak peramacang radak nu pun demo berani kata lapeku ni gawe upai mulut demo video kata mai no ya kata gapo tak ada sifat malu tak ada kalau we ada sifat malu pun mungkin demo tak biasa tak laki demo tak biasa berhubung demo tak biasa perapat demo dah sengih ke dia sengih ya berani tak itu ke orang kita dia jauh saya berani lalu dah. Tengok kita masa muda bila kena balang dengan kocong maya. Kalau rumah kita kena tibuk maya saya. Tak kita mumpak maaf lalu. Tak ada yang menakau. Ada jauh tu kalau nak tibuk nak tumbuk dah belaka. Bertemu sengapak. Tak ada kita dua dah. Baik dua ekor tu. Nah, habis tu yang kedua. Gi sutai pada golongan ahli syurga gapo? Dan orang yang muslim yang tertahan ia daripada barang yang tiada dihalal baginya lagi bersungguh-sungguh ia pada demikian itu lagi mempunyai anak buah. Apa nak ayat weh? Nak ayat kata setengah daripada ahli syurga lagi gapo ialah orang yang banyak banyak yang orang muslim yang tertahan ia pada barang yang tidak halal baginya lagi bersungguh-sungguh ia pada demikian itu lagi mempunyai anak buah. Jadi orang dia jaga, orang duduk dalam keadaan jaga gapo? Jaga daripada perkara yang haram. Diri dia. Upah dunia sekarang nak lari pada benda haram balah mana tak tahulah. Keliling tubuh kita sekarang ni benda haram. Habis tu Nabi kata akhir zaman hak payah nak temu 3 perkara. Dekat-dekat nak kiamat 3 perkara ni payah temu. Lah kita perhati tengok. Ada tak gila ni? Nah, akhir zaman 3 perkara ni payah nak dapat. Ada tapi payah. Gapo? Yang pertamanya dirhamun halalun, duit halal payah. Nah, jual cucu jual boik nak boleh duit sekut lah lekte jual apa betal. Nah, duit halal payah. Yang kedua hak payah gapo Yang kedua hak payah ialah sahabatul sains jati tak ada. Sai peuan teh. Perana sains jati ni kau tak ada. Hak ada lah ni ke sai apa? Sai nak makan. Saya nak tupai, saya harus ngerti tak ada. Kau habis.
Yang tiga, apa yang jumpa apa? Sunnatul Rasulullah, sunnah Nabi kau tak ada. Sunnah Nabi kau hilang. Okey pakai kasih be kau tak ada. Okey tutup aurah kau kurang. Hak adanya sunnah Yahudi ap kemah mari. Cuba tengok anak kan cucu kita. Wasong lah ni. Biar tak song sunnah. Ada biar tak? Ada song punah aja nampak. Nah, orang pakai nama dulu, orang pakai pegang Al-Quran. Lah ni orang pakai telefon belakang. Dia nak pegang Quran tak lain dak. Kadang-kadang nak baca Quran pun kena melalui telefon. Quran dah, tapi tak baca dah baca dah selesai ni. Pelik ke tak pelik? Masalah sejak Quran apa kemo, tak pegang Quran masa mati, dia pegang dah ni. Dia baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sabjuh cakap arah tu. Dah. Terosak dalam telefon ni baca boleh. Baca pergi mana? Baca ketika kepik duk tah kereta ais maya tak ada. Mungkin kita nak baca. Boleh dah baca dia. Tapi dia kita dalam masjid dah. Dia nak pergi apa lagi telefon? Pergi Quran selalu lah. Hak sengerti. Tu nah. Habis kata dulu summa qal. Kata dulu azmannya khatimatanul ula fi zikrin nubzati min akhbarin nari. Ini dua khatam, bermula khatam yang pertama pada menyebutkan satu potong daripada beberapa khabar ahwal neraka. Anak goyak anak kita ni pada belakang ini nak kecek bersakup pau ahli neraka. Fak nak kena ahli neraka ni pasal mana? Dah ahli neraka ni pasal mana? Wala iyazubillah lah. Semoga-moga kita baca lepas pada yang ada pada kita. Baik. Jadi istihad sikit. Istihad kita ni raya kita duduk depan 7 hari gapo hari 1. Raya kita ni mengikut cula Raya kita mengikut cula bukan mengikut Mekah. Kalau ada hadis tak apa ittabi'u makkah. Turut oleh kamu akan Mekah kuasa hingga juga. Sebab pun Nabi kata hari Arafah ni hari yang 9. Geno Nabi kata gitu. Kena Nabi kata hari Arafah ni kena hari yang 9. Kena tak kata pesalah. Jawab ulama katanya sebut kata hari Arafah hari yang 9. Ada setengah yang kata hari Arafah ialah hari yang orang wukuf di pada Arafah. Ada setengah yang kata hari Arafah ni hari apa? Hari yang orang wukuf di Arafah. Boh kata hadis tu hari Arafah hari yang wukuf. Tak kedai kalau Mekah katuk tak ada orang pergi wukuf, tak ada pergi haji. Hari Arafah hari apa? Ayo. Kalau lah di Mekah ya katuk, boh katuk tak lagi haji. Tak kedai dah fardu tak kedai. Katuk tak lagi haji tak ada apa. Lagi pakai hadis tu tak? Apa hari Arafah? Hari yang orang wukuf di Arafah. Kalau Mekah katuk tak lagi orang wukuf, hari Arafah nak ada dah. Ada dah. Sampai tu Nabi royak ya hari Arafah hari apa? Hari yang 9. Mu tak boleh wukuf tak ada apa. Arafah dah semata hari yang 9. Mekah katuk ke? Mekah katuk. Doning ya kita tahu. Sekarang ada terosak ni ya kita tahu kata hari Arafah dia mau wukuf. Zaman dulu boleh tahu ke kita mana-mana wukuf dia tahu tak weh? Masa dulu kau tak ada telefon ni mak dia mau hidup wukuf dia kita tahu dah hari nama tak ada berita gapo lek kita pergi saja hari yang 9 daripada bulan Zulhijjah hari Arafah kita tak tahu dia mau wukuf ke tak wukuf zaman dulu ke learning ya awak tebik ayat apa ni benar ni bau nah dia mau wukuf hari tu dia mau wukuf hari ni ya apa dah? Habis itu sebut kata hari Arafah ialah hari yang 9 daripada bulan Zulhijjah. Yang mana ukur nama apa kata hari mana nak yang terkedah kita pergi. Nabi kita kecek kerana bina di atas umum, nak jadi mudah, nak jadi gapo. Jadi sebut katanya raya kita ni hari yang 9. Apabila raya kita hari yang 9 saat itu, maka hari Jumaat dapat ni kita kena break nafas kita. Jadi kita cuti dah. Jadi Jumaat dapat ni kita cuti mengaji kita. Kenapa? Jadi gai untuk akan daging kata mak weh. Nah we gusi-gusi fuk gitu fuk gusi kata. We gagah we semula. Jadi kita hari Jumaat tu hari Jumaat tu dibilai katanya hari yang 9 lah.
Dah hari 10 supaya mana kita poso apa? Poso hari Arafah selalu dah. Dah itu kata. Kalau gitu, maka hari Jumaat dapat ni istihad bila kata kita nak demo haji ni mari sore demo. Sore haji ni mari. Nak ayat katanya hari Jumaat dapat kita berehat kita untuk buat persiapan hok mana lemu rai cari lemu dulu. Wisiat. Minggu nak gerbeh hari Sabtu tu cari lemu buku mana ikat pamlah apa tu hari Jumaat isak cedel lemu molek hok nak gerbeh tu ikat molek nak gerbeh di mana goyak ke orang masalah kelung kita we cerak we nyata gerbeh situ we di tempat ni we mulai pukul berapa geno goyak we siap. Ni nyanyi siapa-siapa pergi siapa pak lah musmula dah aku tak ada niat lagi je bau mari ya tu. Dari mana apa tu huana tu kita nak sembelih gerbel mu kena ada huana sore. Huana ni nari kawan ni pergi kawan mak gi sipai mak. Sebab apa kadang-kadang orang nak gerbel dia tak ada ilmu mana dia tak reti ya duit ada tapi dia tak reti dia tak tahu apa. Kadang-kadang terlupa perak atau gerbel mek jebak burung masak dah ketah perak dia terlupa. Betul kita kena kat sikit huana tu kena pergi kat pakat mai dah siri pakat niat weh ajar dia pakat niat weh ini gerbes gias ini gerbes gias daripada sekat itu je sunat bagi diriku kerana Allah Taala niat lagi mak kena duk main pasal tu orang dak apa ni orang dak apa pemuluk bisu dia jadi molek payah keluar pihak gerbes tu takbirnya dia lama sangat nyanyo kelemu. Sedua belah sangatlah piye takbir tu. Ni go pergi pisah pak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La musda'afa ku begalmu ni. Lemu nak cetak dah ni. Kita orang pergi lemu ni serabut mai orang nak melai buat tablah. Main buat belah pakai pergi Allahu akbar la ilaha baca jadi gerah gak sikit buat belah situ sedap belah mu tak ada pergi apa aku ni kaki dia di kita tu itulah nak istihara yang kata gitulah kata Jumaat apa kita berehat kita berehat dah lagi ada apa Allahu akbar. Baca Fatihah hari semaya. Kita ingat ayat dia kena sekali. Semasa kita baca dia empat semaya. Benar? Kita baca Fatihah hari semaya. Ya. Itu ayat dia kena kubur. Ya. Kita ingat tak tu semasa kita baca dia kena kubur dia saya terus empat ayat tu. Abad sunat kita ni di dalam kitab musalli pada sebut dia terdoa mustajabnya permintaan mustajab permintaan apabila kita baca Fatihah sampai dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ tu aulai kita niat hajat kita nak ikut dalam semaya keluar semaya ke tak kira. Misal luar semaya kita nak pergi ke mana kita baca Fatihah start mutu kan kita baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim siapa dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai situ niat hati ya Allah selamatlah perjalanan aku ya Allah mudahlah segala urusan pekerjaan aku niat hok molek dah ayat tu hok tak molek jangan ada niat mah. Nama lagi curi pun ya Allah mudahlah curi ku hari ni. Niat molek, niat orang nak suka. Kata gi, ada apa? Barulah sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niat sudah, barulah sudah kita niat sambung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah. Tahu juga dalam semaya sekalipun. Dalam semaya, kita mahu baca Fatihah ke?
Kita baca Fatihah. Let's baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sunnah juga niat situ. Walaupun les semaya dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya iyyaka akan dikahja ya Allah. Na'budu kami beribadat. Wa iyyaka akan dikahja ya Allah. Nasta'in kami minta pertolongan. Cuma ke les maya kena kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu dah les maya. Kalau luar pada semaya boleh kita kata iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Dan luar semaya. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Mana apa? Akan dikau aku beribadat, akan dikau aku minta. Mana gitu? Kalau na'budu di akan dikau ya Allah kami beribadat dan kami ni ya Allah perminta boleh tukar. Les maya kena saya kena mari ittiba hak mari asal apa? Na'budu. Lagi les maya lagi kata a'budu tak boleh. Kena na'budu itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patu sunat kita niat. Niat apa hajat apa yang kita nak, apa hajat apa yang syarak suka dengan benda tu. Jangan malahlah di niat tu. Sikit ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niat. Tu lah. Lah lagi. Ada apa lagi? Tak ada apa dah tak ada apa sih makan daging lah kita ni. Cuma ke bagi orang nak gerbel sikit bagi orang nak gerbel tu. Aulanya kuku kita, bulu kita, apa badan kita berik dulu. Aulanya lah, bukan kata haram pada. Orang panggil ambil fadilah. Kenapa? Karena tubuh badan kita jadi saksi. Ya mula di 1 Zulhijjah. Mulai 1 masuk 1 Zulhijjah. Marai lah. Mula marai. Mula marai tu break dah. Bak mengerak, bak nak guting misal ke, nak cukur janguk ke, nak guting ramuk ke, bulu tiak lepas rimak duduk penuh dulu. Video dulu. Cuma ke kuku ni beringat sikit. Sunat kita taruh tapi sunat pula menyucikan. Bukan tahu kuku hodok banyak tai kuku yak khipai ke nom. Apa nak gerebek. Gosok-gosok hati kau. Biar kita mani lah jamin. Sudah mani tu ambil sabun ke. Beli hati beruh so. Beruh kain ke. Mek beruh tu. Beruh gigi tak apa. Kita dah kena apa? Ada setengah sang kita pun ya beruh gigi ya beruh kaki pula. Kok iya dia. Habis tu kita patut beli beruh so tok dalam bilik air kita. Beruh kain ke dah. Sudah kita sabar pak ambil beruh tu. Beruh lengit, beruh kuku. Panjang apa tak apa nak cuci. Panjang apa tak apa boleh jadi cuci. Ni panjang ya hitam. Tu tengok pos kerjuk lu. Apa nama lama. Ya tak boleh kerak kuku. Tak apa lah tak boleh kerak kuku. Bukan tak boleh cuci. So kita kerak kuku panjang. Lepas tu sunat kita menyuci hati kuku-kuku kaki kita. Allah panjang pun kuku tu. Tak apalah. Maka magai. Tapi kalau hari ni pun kita mula hari ni. Kalau esok pun mula esok. Tak ada gapa nak ambil fadilah saja ya. Gapa? Sudah gerbel. Sudah sembelih. Sudah sembelih pak tu gerak. Pakai sudah sembelih tu pakai. Lepas tu dalam keadaan kita sembelih tu sunat sikit Sunat bagi kita nak sembelih. Lepas tu kita orang nak gerbel tu sunat kata doa sikit ya. Dia demo nak sembelih tu. Sudah kita niat, kita baca apa? Sudah demo niat. Sudah kita niat. Pakai niatnya bukan niat kau nak itu, niat kau pegelmu tak apa dah. Ini gerbel bagi ku sunat bagi ku dah. Bawa demo nak sembelih apa siap sunat kita baca doa sikit. Allahumma hazihi udhiyati fataqabbal minni. Kata itu. Allahumma hazihi udhiyati fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah kerbennya bagi aku, maka hendak terima oleh kamu ya Allah akan pengerbennya aku ni. Tu
Allahumma hazihi udhiyati fataqabbal minni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, arzaqan wasi'atan wa 'amalan salihatan maqbulan wa sa'adatan darin wa husnal khatimah. Wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala